Syarat-syarat sahnya puasa. Hadirin, semalam kita bicarakan makbul dengan sah. Makbul dengan sah. Makbul lebih tinggi daripada sah. Tapi nak sampai kepada makbul mesti sah dahulu. Contoh, orang yang nak masuk ke universiti, hantar borang untuk anak dia tu, dicek dalam borang itu semua dokumen ada, tu sah. Tapi belum tentu makbul, diterima. Contoh, dia nak masuk bahasa Arab, tetapi sekolah rendah menengah tak ada pun basic bahasa Arab. Akhirnya your application is rejected. Ataupun kami consider ini, kami nak bagi kos lain. Itu maksudnya sah tapi tidak makbul. Sama juga dengan puasa, mungkin sah tapi tak makbul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح عالم قريش الإمام الشافعي رحمه الله وإلى سائر أئمة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وبالخصوص إلى الحبيب زين بن إبراهيم بن صميت حفظه الله وإلى صاحب هذا الكتاب السيد محمد أمين بن أبروس الحسيني. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilihkan lagi untuk kita berada di bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah sangat beruntung orang yang tadinya telah selesai solat qiyam ataupun solat tarawih. Para ulama hadis menyebutkan, ketika Nabi menyebutkan hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang mendirikan Ramadan, ulama hadis mensyarahkan man qama ramadhana, ay siapa yang membangunkan malam Ramadan. Maka lebih spesifik, siapa yang solat tarawih secara berjamaah baik ataupun tidak berjamaah baik, termasuk ataupun solat witir ataupun berjamaah ataupun tidak, termasuk dalam hadis ini dengan satu imanan wa ihtisaba, keimanan dan penuh bermuhasabah, mengharapkan keridaan Allah, bukan yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Bermakna siapa yang solat tarawih yakin Allah ampunkan dosa yang lalu, yakin setiap malam diampunkan dosa oleh Allah. Tambah lagi, kita sekarang ini antara amalan sunat di bulan Ramadan hadir ke majlis-majlis ilmu. Ini kan majlis ilmu, dan majlis ilmu ini nilainya apa? Wajib. Di bulan Ramadan, majlis ilmu kita malam ni 70 kali wajib banding dengan majlis ilmu lain daripada Ramadan, siang ataupun malamnya. Masya Allah, syukurnya sekarang hadirin Allah bagi kita curahan rahmat, antaya, fuyudat, Allah bagi macam-macam. Jadi Masya Allah, biar kita rasa jadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur. Saya tak tengok lagi soalan-soalan ni agak banyak, tapi apa yang ada lagi silakan terus menulis. Nanti sekitar 20 minit nanti saya akan bacakan semua soalan ni, kita jawab secara ringkas insya-Allah. Kita sambung dulu pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Malam tadi kita berhenti dekat mana?
faedah yang ke-8 kalau tak silap. Nah, betul? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah wa rafa'ana wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala. Faedah yang ke-8. Kalau jumpa kitab yang banyak tulis faedah-faedah, kitab itu salah satu antara ciri kitab yang baik. Nah, bukan senang faedah ini. Perbezaan pendapat di antara para ulama dalam perkara yang membatalkan puasa. Berhubungan badan, bersetubuh, jima. Ini untuk orang yang sudah suami isteri. Termasuk juga zina. Zina pun membatalkan juga. Bezanya apa? Jima itu hubungan yang halal. Kalau zina itu hubungan yang tidak halal. Kenapa ulama fiqah tak tulis zina dekat sini? Sebab itu benda yang tidak elok. Itu benda yang tidak elok. Seolah-olah apa? Jangan dibicara benda-benda yang tidak elok. Walaupun hukum orang berzina sama dengan yang ini. Ini hukum orang berzina sama dengan yang jima' ni sama. Tapi tidak disebut. Sebab apa? Ini ulama nak ajar kita. Jangan berbicara benda yang tidak elok. Hatta dalam bab tauhid. Dalam bab tauhid ada adab-adab dia. Kalau kita berbicara sifat qudrah Allah, sifat qudrah Allah yang ada kaitan dengan sifat harus bagi Allah. Sifat harus bagi Allah, fi'lu kulli mumkinin atau tarkuhu, membuat sesuatu yang mungkin ataupun meninggalkannya. Ke atas mungkin itu apa? Allah menjadikan makhluk, itu harus bagi Allah. Allah nak jadikan, Allah tak jadikan, itu terpulang pada Allah. Allah jadikan batu, harus, bukan wajib. Allah jadikan kayu pun boleh. Hatta kalau Allah jadikan kapas seberat batu, kapas seberat batu, ataupun batu seringan kapas, itu adalah harus bagi Allah. Nah, itu beza kita dengan orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mereka katakan dalam perkara as-salah wal islah wal aslah, as-salah baik dengan yang lebih baik, itu wajib bagi Allah, kata mereka. Sebab itu Allah wajib berbuat baik. Contoh, mengutuskan para nabi dan rasul, benda itu baik kan? Sebab memberi kebaikan pada umat. Bagi Mu'tazilah, wajib Allah turunkan, wajib. Kalau kita buat baik, wajib Allah balas syurga. Begitu bagi orang Mu'tazilah. Karena itu mereka sesat. Kita mengatakan tidak begitu. Itu harus bagi Allah. Allah boleh bagi masuk orang yang tidak beramal ke syurga, dan Allah boleh masukkan ke neraka orang yang beramal. Kenapa? Mungkin dia beramal tapi riak. Orang tadi dia tidak beramal banyak tetapi dia ikhlas, dan banyak juga kebaikan-kebaikan yang lain. Itu nah. Karena itu bila kita berbicara tentang perkara yang harus bagi Allah, sifat 20, ada satu sifat yang menjadikannya ataupun yang tidak menjadi meniadakannya. Namanya ialah qudrah. Jadi bila berbicara bab qudrah, Allah boleh menjadikan makhluk, tapi dalam bab mengaji, dalam bab mengaji boleh kita sebut Allah contohnya menjadikan monyet, boleh. Allah menjadikan khinzir, boleh dalam mengaji saja. Tapi kalau dalam ceramah jangan sebut. Dalam ceramah jangan sebut. Sebab apa? Jaga adab dengan Allah. Bukan Allah tak boleh jadikan, Allah boleh jadikan. Contoh tadi monyet, ini yang disebut banyak dalam kitab Usuluddin yang lama-lama. Allah boleh jadikan monyet, Allah boleh jadikan khinzir, Allah boleh jadikan najis. Memang betul, itulah contohnya. Tapi kita tak sebut sebab ta'adduban, beradab dengan Allah Azza wa Jalla, sama dalam kitab ini. Sebab itu walaupun tak disebut sebagai zina, hukumnya sama dengan bersetubuh. Berhubungan badan, bersetubuh, makan dan minum jika dilakukan tanpa sengaja. Tanpa sengaja, maksudnya sengaja, tanpa sengaja, maka hukumnya adalah sebagaimana berikut. Menurut pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi rahimahullah, tidak batal puasanya sebab tidak sengaja. Rufi'al kalam, rufi'al qalam an thalath. Ada 3 perkara yang tidak ditulis dosa padanya. Orang lupa
sampai dia ingat, orang tidur sampai dia bangun, dan as-sabi hatta yahtalim, orang yang baby sampai dia mukallaf. Nah, mazhab kita tidak batal puasa. Menurut pendapat Al-Imam Malik, guru Imam Syafi'i, batal puasanya meskipun bersetubuh, makan dan minum dilakukan tanpa sengaja. Imam Malik ni hadirin, alimnya luar biasa. Saya cerita sedikit. Pernah berlaku di Madinah, sebab Imam Malik tak pernah keluar Madinah. Ulama katakan kerana sangat cinta Imam Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bercakap slow je. Imam Malik tak mau naik keldai ataupun unta yang dihadiahkan oleh khalifah. Ditanya orang, kenapa? Saya tidak mau naik unta, menunggangi unta, sedangkan kaki unta memijak tanah, dan dalam tanah itu ada jasad makhluk paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik sangat marah kalau beliau mengajar hadis, tiba-tiba ada orang bersembang, sangat marah. Itulah hadirin tuan guru kita Syekh Nuruddin, kalau beliau bercakap bab hadis, tiba-tiba ada bunyi handphone, inilah dia sama. Kerana itu kita sama-sama dah tutup handphone dah, vibration sudah. Tok guru kena tengok dulu. Ini live ni memang Kamarudin nanti, satu Malaysia nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang paling saya takut, kerana terlepas pandang. Mohon maaf. Alhamdulillah. Ada kisah ni, tapi tak mau cerita lah. Ada kisah tentang mikrofon, tentang handphone, kita nak cerita. Baik, cerita Imam Malik tadi. Saya tidak nak naik unta ataupun kuda, mendungangi di atasnya, sedangkan kaki kuda itu memijak tanah. Dalam tanah tu ada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau mengajar hadis, beliau dengar orang bersembang, dia akan marah. Imam Malik, hai kamu, beliau akan marah. Ya la ala tasma' qaulallahi ta'ala, apakah kamu tak dengar akan firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wahai orang yang beriman, jangan angkat suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi. Dia tuju pada orang itu. Walhal ayat ni bukan untuk orang tu, ayat ni untuk orang Arabi, orang kampung. Ketika panggil Nabi, ya Muhammad, ya Muhammad, ayat ni turun pada mereka, bukan pada orang ini, kerana cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik, seperti yang disebut oleh Syekh Mula Ali Qari dalam kitab Mishkat, disebut Imam Malik sebut, ma bittu lailatan qattun illa ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah satu malam pun saya tidur melainkan saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam kata, bawah ni pun ada juga, bawah mikrofon pun ada juga. Masya-Allah. Ingat surat apa tadi selit bawah tu, macam-macam dah ada. Jangan-jangan Tok Guru tidur ada kat sini supaya hak tu mula-mula ni saya baca mula pasal dia betul-betul kat bawah mikrofon. Apa soalan tak tahu. Minta Ustaz dendangkan sedikit alunan qasidah. Ya Allah, ni musibah ni. Ya Taibah, untuk menangkal pandangan yang mengatakan qasidah itu ada unsur syirik dan syiah. Suara tak sedap. Tapi inilah lagu antara qasidah yang paling disukai oleh guru saya, Syekh Nuruddin, dan saya pun suka juga qasidah ni. Dan saya berqasidah seorang-seorang tak didengar oleh orang. Isteri saya dengar lah. Kalau ada orang kata unsur syirik, syiah dan sebagainya,
kita kesian dengan orang sebegini, nah. Sebab dia tak faham satu konsep ibadah dan dia tidak faham konsep tabarruk, bertabarruk, nah. Thayyibah ni apa? Ya Thayyibah, kan? Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya dawal ayana ishtaqna lik wal hawa nadana wal hawa nadana. Sikit saja, nah. Ya Taibah, subhanallah, negeri Madinah. Nanti saya cerita, saya tak mahu bab-bab khilafiyah macam ni, panjang cerita, tapi cukup nak bagi tahu mukadimah dululah. Orang yang komen ini lebih baik dia jangan komen, sebab itu menunjukkan kejahilannya. Dengan konsep satu akidah ibadah, yang kedua dengan konsep tabarruk. Walhal Taibah itu adalah negeri Madinah yang sangat mulia sekali, Masya Allah. Menyebut nama-nama yang baik itu sudah suatu kebaikan. Inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika disebut nama orang-orang yang salih, maka akan turun rahmat. Ini negeri yang sangat baik ini. Dulu namanya Yathrib, iaitu negeri yang hodoh, yang berpenyakit, Yathrib. Kemudian datang Nabi, menjadi apa? Menjadi Taibah pada asalnya, kemudian jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini cerita tentang bumi Madinah. Bumi Madinah, bumi yang tidak pernah dan tidak mungkin akan dimasuki oleh Dajjal. Bumi ini, bumi barakah ini. Dan Allah memuliakan bumi Madinah Taibah ini dengan kandung tanahnya itu makhluk yang paling mulia alal itlaq. Itu menunjukkan bumi ini bumi yang mulia. Tidak mungkin jasad Nabi yang sangat mulia itu dikandung oleh tanah yang tidak mulia. Sehingga ulama khilaf. Kalau di dalam kitab Al-Ghunyah di Talibi Tariqil Haq, Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau katakan kebanyakan ulama mengatakan tempat yang paling mulia ala buqa'il arad, di atas permukaan dunia ini adalah Makkah. Tapi sebahagian yang lain mengatakan la bal Madinah, kerana Madinah, sebab bumi Madinah ada di jasadnya makhluk yang paling mulia, bukan Nabi paling mulia, tapi makhluk yang paling mulia. Al-Imam Al-Busiri sebut dalam qasidah beliau, famablaghul ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillah kullihimi. Kemuncak ilmu mengenal akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, sesungguhnya baginda adalah sebaik-baik makhluk alal itlaq. Malah malaikat Jibril pun kalah dengan Nabi. Kalau cerita ni jadi Maulidur Rasul pula nanti ceramah. Tu yang saya tak nak tu. Nah, ala kulli hal, saya dapat juga WhatsApp yang kata Taibah ini Syiah. Tidak. Kemudian ada unsur syirik yang sebanyak. Kat mana unsur syirik kita? Ingat, siapa yang mengatakan orang itu syirik sama mengatakan orang itu kafir. Bermakna mengkafirkan seluruh ulama-ulama yang membolehkannya. Ribuan itu, ribuan. Kalau yang masih hidup boleh kita minta maaf, tapi kalau dah meninggal dunia, macam mana nak minta maaf? Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ayyuhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai si kafir, kafir ni akan pergi either two, sama ada orang yang dikatakannya, ataupun kalau orang itu tidak kafir, kembali pada orang itu, na'udzubillah. Sebab itu kalau berbicara jangan ikut hawa nafsu. Yang tu saya komen kemudian lah. Yang ni soalan first kali. Masya Allah, ni setengah jam nak syarah ni. Jadi yang ni letak bawah balik. Nanti insya-Allah. Untuk permulaan ana cuma jawab satu saja. Orang ini kurang faham ataupun memang tak faham konsep ibadah dan konsep tabarruk dalam Islam. Itu saja. Ya Taibah cukup ana sebut bumi Madinah. Cukup bumi Madinah. Subhanallah. Debu-debu di bumi Madinah itu sangat mulia sekali. Ana telah menterjemah satu kitab sebahagian kecil,
Az-Zakhair Al-Qudsiyah. Itu dikarang oleh Syekh Ahmad Quddus tentang kegembiraan orang yang menziarahi bumi Madinah. Antaranya, berbanggalah kita pada setiap tempat yang kita pijak itu. Siapa tahu tempat yang kita pijak itu pernah dipijak oleh Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya sangat besar sekali. Kalau tidak pun para sahabat yang memijak itu seolah-olah bila Nabi pijak dekat situ, kita telah ikut footsteps Nabi, jasadiyan wa ruhiyya. Kat mana Nabi pijak, situ kita pijak. Tu maksudnya kita ikut sunnah Nabi, sunnah yang jasad. Nabi pijak, situ kita pijak. Pijak, situ kita pijak. Betapa besar kat situ. Belum lagi secara roh, secara sunnah dan sebagainya. Cukuplah tu dulu. Nanti panjang cerita, tak khatam kita ni. Saya jarang kalau cerita bab khilafiyah ni, kalau tak syarah sungguh-sungguh tak puas. Tapi kalau syarah, dia jadi khilafiyah pula nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tak habis lagi kita ni. Cerita Imam Malik lagi tadi tak habis. Imam Malik tadi kat mana berhenti? Mimpi jumpa Nabi. Syekh Mula Ali Qari sebut, Imam Malik pernah mengatakan, ma bittu lailatan qattun illa ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah saya tidur satu malam pun melainkan saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Tanda orang itu ada harapan melihat Nabi ialah dia mimpi dia lihat orang saleh. Orang saleh itu adalah muqaddimah untuk melihat Nabi. Siapa yang belum mimpi lihat orang saleh tu, doa-doalah. Sebab siapa yang mimpi jumpa orang saleh, orang baik, itu muqaddimah mimpi jumpa dengan sahabat, mimpi jumpa wali, mimpi jumpa dengan Nabi akhirnya nanti. Siapa mimpi jumpa Nabi, itu tanda orang tu orang yang bahagia dunia dan akhirat. Satu. Yang kedua, Imam Malik kenapa mimpi jumpa Nabi setiap malam? Sebab cintanya dengan Nabi luar biasa. Saya bagi contoh. Tadi dalam majlis tadi beliau marah-marah, jangan kamu meninggikan suara kamu ketika hadis dibacakan, sebab seolah-olah beliau berbicara sekarang hadis. Yang kedua, Imam Malik di rumah beliau ada seorang pembantu. Kalau siapa yang ketuk pintu, orang tu akan datang dululah, apa hajat. Kalau yang rombongan tu datang, kami ini nak tanya hukum, nak belajar bahasa Arab, permasalahan agama. Imam Malik sebagai seorang yang faqih, beliau terus pergi dan jawab soalan. Tapi kalau ada orang sekumpulannya ataupun individu mengatakan nahnu natlubul hadis, kami nak mendengar riwayat hadis daripada Imam Malik, Imam Malik kata istanna, tunggu sebentar, tunggu kat situ. Apa Imam Malik buat? Beliau masuk dalam bilik air, beliau mandi. Walau dah mandi dah, beliau akan pakai baju serba putih dan pakai serban. Berserban ni pakaian Imam Malik, berserban. Tambah satu lagi, beliau pakai toy lasan. Ni toy lasan ni. Ini namanya toy lasan. Macam ni. Siapa yang pakai macam ni pakaian Imam Malik. Ni bukan nak sembunyi daripada orang ataupun panah. Itu panah lagi ni. Ni pakaian Imam Malik, toy lasan. Pernah saya ceramah satu masjid, saya cerita bab ni. Sebelum tu budak, ada seorang budak kecil, ya Masya Allah, dia derak, dia lari jauh. Bila saya buat macam ni, mana budak tadi? Saya perasan budak tadi tak ada, rupanya depan ni. Dia dongak lagu ni. Kita dah heran ke, tadi ustaz ni lelaki, dia jadi perempuan. Ni pakai Imam Malik. Ni tanda tawaduk. Siapa yang pakai macam ni, kalau orang yang mengaji kesufian ni, tandanya khalwat sughra. Khalwat sughra. Khalwat kubra tu duduk dekat zawiyah ataupun dekat pondok-pondok, dekat gunung, dekat mana, bertapa. Tapi macam ni khalwat sughra. Maksudnya apa? Dia isolate diri dia tapi kecil. Ni tak nampak. Ni kan ada ni menghadang ni. Mana nampak? Tak nampak sangat ni. Jadi bila tak nampak, mata kita tak sibuk dengan benda dunia.
Selesaikan zikrullah. Sebab itu kalau ustaz-ustaz yang khutbah bagus pakai macam ni. Malah dikatakan sunat dalam setengah kitab supaya kita tawaduk. Kalau kita khutbah Jumaat macam ni, ramai manusia. Dahlah 2-3 tingkat. Live lagi ya, glamour. Dia jadi glamour lagu tu, berapa gantang mata ada lihat kan. Tu dia. Oi, glamour. Itu salah satu cara ulama sufi. Nah, saya memang diajar begitu. Sebab itu insya-Allah saya kalau khutbah mesti saya bawa macam ni. Tengok Habib Omar ini semua. Kenapa? Tak ramai. Tak apa nak ramai. Ni? Masya Allah. Malah ketika khutbah Jumaat tak boleh kita sebut begini, tuan-tuan, puan-puan, tak boleh. Hatta dalam bab berdoa tidak disunatkan angkat ketika berdoa. Allahumma ghfiril muslimin dan muslimat, tidak. Melainkan tangan kanan pegang tongkat, kalau Nabi pegang pedang, yang satu lagi pegang satu kayu dekat sini ni. Dia macam buah delima, sebab tu dia sebut Romman, pegang ke sini. Allahumma ghfiril muslimin dan muslimat. Tak macam ni, sebab takut nanti khatib tu akan jadi syok, dia akan jadi rasa macam megah bandingkan orang lain. Sampai tahap tu Islam nak jaga tu, prevention is better than cure. Sampai tahap tu tu dalam Islam luar biasa. Cerita Imam Malik tadi tu, bila ada orang ketuk pintu, nahnu natlubul hadis, kami nak belajar hadis, kata orang tu. Imam Malik kata, tunggu sebentar. Masuk bilik air, mandi, pakai pakaian putih, nak hadis tadi ni, pakai serban, pakai tayulasan. Kemudian disuruh masuk, Imam Malik suruh pembantu beliau ambil satu tempat duduk khas mengajar hadis. Kemudian dibakarkan bakhur. Bakhur ni macam kemenyan. Dibakarkan semua sekali, duduk dengan tenang, barulah Imam Malik mulakan hadis. Selepas mukadimah apa semua sekali, arwi hadzal hadis an Syekh Nafi' Maula bin Umar, hamba kepada Ibnu Umar tapi dimerdekakan. An Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar. An Umar, daripada Umar radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa beliau hafaz, sebab beliau silsilah az-zahabiyah tu daripada Imam Malik kepada Imam Nafi' kepada Ibnu Umar kepada Sayyidina Umar kepada Rasulullah, ataupun kepada Ibnu Umar tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni silsilah az-zahabiyah disebut dalam rancangan hadis. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebut hadis, Imam Malik dah mengalir ayat mata. Ni cinta Imam Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada satu kisah sangat ajaib sekali kedudukan Imam Malik, sebab Imam Syafi'i sebut idza dzukiral hadis fa malikun najam. Kalau disebut hadis, Imam Malik lah bintang kejora, dia tak boleh lawan. Ada satu kisah berlaku. Kenapa disebut Imam Malik tak boleh lawan tadi? Sehingga ulama menyebut la yufti bil madinati illa malikun, tidak ada seorang pun yang layak berfatwa di Madinah melainkan Imam Malik. Ceritanya ada seorang perempuan, makcik ni diamanahkan untuk menguruskan jenazah. Kemudian ada seorang perempuan meninggal. Ketika dia uruskan jenazah tu, mohon maaf ya, mulut dia tergelincir sikit. Mulut dia tergelincir sedikit. Ketika dia pegang bahagian itu, faham tu dia pun kata, ini berapa ramai dah orang lelaki bersama dengannya ni. Ni apa ni? Ni qadhaf, memfitnah orang berzina. Lekat tangan dekat situ. Ketika dia pegang kawasan tu, ni berapa ramai dah lelaki bersama dengannya ni. Ni mayat ni, lekat. Jadi orang di luar, sudah ke mak ajar? Tak bunyi suara. Ni lekat ni dekat kawasan tu. Pendek cerita, riuh orang. Baru tahu, ya Allah, lekat tempat tu pula tu. Macam mana? Ulama pun fikir. Kumpulan ulama pertama kata macam ni, kita selamatkan orang hidup, sebab yang mati itu dah meninggal, nak buat macam mana? Kita selamatkanlah yang hidup. Macam mana? Belahkan di kawasan tangan yang lekat itu, hiriskan kawasan tu, bedahlah
iris untuk selamatkan tangan dia tadi. Dia nak buat macam mana? Ulama yang kedua kata la tukassirul mayyit, jangan dikasari mayit itu. Macam mana? Potong tangan yang hidup. Potong tangan perempuan tadi, tu yang disebut dimakan apa? Dimakan yang salah tu apa? Mak ditelan mati bapa, diluah mati mak, mana nenek? Itu ditelan mati apa tadi? Kak Azhar, Pak Azhar? Ditelan mati, siapa yang mati? Mak. Ditelan mati mak, diluah mati bapa. Mana yang bagus mati? Jangan ya. Biar ada dua hidup, panjang umur. Mudah-mudahan mereka jadi asbab kita masuk syurga. Naam, akhirnya tak ada decision sebab ditelan mati mak, diluah mati bapa. Finally panggil Imam Malik. Imam Malik pun datang, wahai ni perempuan, wanita, bisyara dengan jujur. Kamu ada sebut apa-apa pada mayat ni kan? Mula-mula dia deny, tak ada apa. Tak, masih ada. Kamu iktiraf akan kesalahanmu. Akhirnya mahulah dia iktiraf. Betul, saya ada mengata begini-begini. Jadi kata Imam Malik, kamu istighfar pada Allah atas apa yang kamu sebutkan. Ada dua riwayat yang saya dengar daripada guru saya Syekh Nuruddin. Setelah dia iktiraf tu, tangan dia pun boleh tercabut macam tadi, tapi dia kena qadhaf lah. Dia kena qadhaf 80 kali sebab dia menuduh orang yang baik berzina. Ada satu lagi cerita kata ketika disebat itu barulah tercabut tangan itu. Ala kulli hal, siapa yang dapat solve problem ini? Imam Malik. Sebab itu kata ulama di Madinah ketika itu, la yufti bil madinati illa malikun, tidak ada yang boleh berfatwa di Madinah melainkan Imam Malik, sebab beliau ulama ahli hakikat dengan syariat. Batal puasanya kata Imam Malik meskipun bersetubuh makan dan minum dilakukan tanpa sengaja. Semalam saya bicarakan. Ini melibatkan apa ni? Perkara khilafiyah. Kalau khilafiyah hanya melibatkan dua sahaja. Ingat semalam apa dia? Betul atau salah. Kalau betul dapat pahala, naam 2. Kalau salah dapat pahala, naam 1. Baru senang. Jadi tak ada apa bila kita baca macam ni, takkanlah ni, jangan ditakkan-takkan sebab kita tak sampai tahap darajah malakah fiqhiyah untuk istinbatkan hukum. Mereka itu sudah luar biasa, masya-Allah. Menurut pendapat Imam Ahmad anak murid Imam Asy-Syafi'i, beliau hafaz 1 juta hadis. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Ketika Nabi mengatakan inna Quraisyan yamla'u tibaqal ardi ilmuhu, nanti akan lahir seorang berketurunan Quraisy, ilmunya memenuhi dunia, kata Imam Malik, hadis ini merujuk kepada guruku Imam Asy-Syafi'i. Insya-Allah. Dahsyat, luar biasa. Melakukan hubungan badan bersetubuh dapat membatalkan puasa meskipun dilakukan tanpa sengaja. Adapun makan dan minum yang tidak disengaja, hukumnya adalah tidak membatalkan puasa. Seolah-olah Imam Ahmad berada di pertengahan antara pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Masya-Allah. Imam Syafi'i kata tak, walaupun bersetubuh, macam mana tak sengaja tu? Dua-dua tak ingat Ramadan. Mungkin juga, tak tahu, wallahu alam. Ke saja-saja tak ingat. Itu cerita lain. Syarat-syarat sahnya puasa. Hadirin, semalam kita bicarakan makbul dengan sah. Makbul dengan sah. Makbul lebih tinggi daripada sah. Tapi nak sampai kepada makbul mesti sah dahulu. Contoh, orang yang nak masuk ke universiti, hantar borang untuk anak dia tu, dicek dalam borang itu semua dokumen ada, tu sah, tapi belum tentu makbul, diterima. Contoh, dia nak masuk bahasa Arab, tetapi sekolah rendah menengah tak ada pun basic bahasa Arab. Akhirnya your application is rejected, ataupun kami consider ini, kami nak bagi kos lain. Itu maksudnya sah tapi tidak makbul. Sama juga dengan puasa, mungkin sah tapi tak makbul. Jaga-jaga
orang yang mengumpat di siang hari Ramadan. Nah, di siang hari Ramadan. Apa beza siang dengan malam? Mengumpat sama aja dosanya. Tapi siang tu melibatkan puasa, sebab puasa tu ada time frame dia kan, subuh sampai dengan maghrib. Jadi sah tak puasa orang yang mengumpat? Orang yang mengumpat sejam, mengumpat ni full ni 1 jam, kemudian tambah lagi 1 jam, 2 jam mengumpat, tak ada alternatif lain, sah. Tapi belum tentu makbul. Faham tu nah? Buat dhabit supaya kita tahu beza sah dengan makbul ni nah. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat sahnya puasa. Syarat-syarat sahnya puasa ada 4. Apabila 4 syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya dihukumi sah. Iaitu Islam. Ketika menjalankan puasa, seseorang wajib dalam keadaan Islam. Kenapa Islam? Kenapa syarat pertama Islam? Hadirin, salat pun begitu juga, ibadah zakat pun begitu juga, nah, sembelihan pun begitu juga. Islam dahulu. Kenapa? Kerana tak apa, jangan risau, saya tanya saya jawab. Sebab itu mengaji dengan saya rasa tenang insya-Allah. Duduk depan ni pun tak apa, saya akan tanya, saya jawab. Jangan risau, jangan takut. Adalah seorang hamba Allah. Nak cerita ke tak? Cerita tak? Saya takut dia dengar. Tak apa, cerita juga lah nah. Setiap ustaz ni, penceramah, dia ada approach masing-masing ya. Ada different approaches, tapi got the same target. Saya difahamkan, Allahu'alam, tak pernah tengok pun, saya difahamkan. Mudah-mudahan dia tak dengar saya lah. Kawan rapat ni takut putus hubungan. Ni saya dengar beliau kalau dia mengajar, dia suka tanya soalan. Kalau dia mengajar, dia suka tanya soalan. Contoh, dia pun tanya soalan, ada berapa rukun haji? Saya suara kuat, slow ni jangan didengar. Ada berapa rukun haji? Contoh, saya nak haji yang baju warna biru, tak senak berkotong haji tu. Ada yang saya tahu cerita ni, ada seorang jamaah tu, ustaz, dia cerita kat saya ni, saya tak tahu pun. Dulu saya suka duduk depan ustaz. Sekarang bukan saja duduk di belakang, malah kadang-kadang belakang tiang. Gurau saja. Hadirin, jangan, do not comment much about others. Jangan komen banyak tentang orang ya. Masing-masing supaya orang tu jangan tidur. Nah, tapi dengan saya insya-Allah rasa tenang, jangan takut. Muka depan jangan takut. Saya tanya, saya jawab. Soalan tadi, kenapa dalam ibadat tadi syarat sah yang pertama sekali mesti Islam. Kenapa? Sebab puasa ini adalah ibadah. Puasa ini adalah ibadah. Ibadah perlu kepada niat. Dan tidak semua orang boleh berniat melainkan ahlun niat. Maksudnya orang yang layak berniat. Orang yang layak berniat itu mestilah orang Islam. Itu saja nah. Ulang balik. Solat, zakat, puasa, haji, whatever, syarat firstnya adalah Islam. Kenapa? Kerana semua yang kita sebutkan tadi, solat, zakat, puasa, haji adalah ibadah. Dalam ibadah perlu kepada niat. Untuk niat, tidak semua orang boleh berniat melainkan ahlun niyah, orang yang layak untuk berniat, dan orang itu adalah orang Islam. Gitu nah jawabnya nanti.
Ketika menjalankan puasa seseorang wajib dalam keadaan Islam, dan apabila berlaku murtad walayadzubillah, meskipun hanya dalam masa 1 detik, maka puasanya batal dan wajib qada jika kembali kepada Islam. Puasa juga tidak sah bagi orang yang kafir asli, dan jika dia memeluk agama Islam, maka tidak wajib baginya untuk qada puasa yang telah ditinggalkan dalam masa kekafirannya. Ini beza dengan orang murtad. Orang murtad, masa dia murtad kemudian masuk Islam balik, kalaulah ditakdirkan bulan Ramadan, dia kena wajib qada. Nah, itu beza sikit. Yang kedua, berakal, mumayyiz. Mumayyiz ni mayyaza yumayyizu tamyizan, yang boleh membedakan mana baik, mana buruk, mana najis, mana makanan, boleh istinja sendiri, tidak perlu orang lain. Apabila seseorang gila sungguh ni, gila sungguh, saya sebenarnya terkejut juga. Sebab kami di Kuching, kami tak guna perkataan gila. Kalau kat sini kadang-kadang gila jadi common, gila. Maksudnya contoh lapak gila. Lapak gila, saya heran tengok awak gila, awak lapak jadi gila. Lapak gila kan? Kan kadang-kadang budak-budak muda pakai gapak gila. Lapak gila. Saya pun heran. Kenapa lapak tu jadi gila? Makanlah apa lagi? Awak jadi gila-gila. Laju gila, kereta tu laju gila. Weh, orang tu elok tak gila? Itu rupanya istilah jiddan. Gila tu maksudnya jiddan. Kalau sebelah Penang lagi teruk, saya tak nak sebutlah Ramadan ni. Kalau sebelah Penang, kalau dia puji hak tu kan, tak nak sebut lah. Eja saja boleh noh. Eja saja noh. Kalau kata hak ni sedap, dia akan sedap mimpa wausin. Jangan sebut ni, kita Ramadan ni kan. Kalau dia kata orang tu cerdik cerdik mimpa wausin. Lagu tu nak. Saya tak nak sebut. Cukup kalau 3 kali contoh tersebut saya kira keluar. Dia puji contoh tapi contoh krima sedap, krima weh sedap nak MMPusin. Macam mana MMPusin? Mimpa-wausin kan? Kenapa jadi MAM-pausin? Tak apa. Apabila seorang gila, ni gila betul. Sebab kalau budak-budak muda dia kena syarah. Sebab berbeza perkataan yang digunakan orang dulu dengan zaman sekarang. Contoh, jangan sebut perkataan BAHLUL, jangan sebut BAHLUL. Tu bagus tak bagus? Tak bagus kan mengajar? Orang zaman dahulu bagus. Orang zaman dahulu bagus. Sebab pada zaman Khalifah Harun Ar-Rashid, ada orang ini dianggap orang seperti gila. Sebenarnya bukan gila. Dia tak nak dunia, dia tak nak kemegahan, tapi orangnya orang yang kuat ibadah, malah seorang wali Allah dan seorang ahli firasat. Nama beliau adalah Muhammad Al-Bahlul. Muhammad Al-Bahlul. Beliau meninggal tahun 191 Hijriyah. Muhammad Al-Bahlul. Saya nak cerita susur galur supaya kita jangan buruk sangka dengan orang ya. Itu yang saya sebut tadi, bahasa dulu dengan sekarang mungkin berbeza kalau kita tidak tahu alasan. Jadi ni letak bawah sekali ini 30 Ramadan jawab ni. Khair, tulisan besar lambat menuliskan, kita raikan cepat nantilah. Taib. Beliau ni hidup zaman Khalifah Harun Ar-Rashid dan seorang ahli firasat. Nak sebut ahli firasat dan alim orang ini begini. Khalifah Harun Ar-Rashid ada isteri namanya Siti Zubaidah. Malam tadi saya sebutkan kenapa Siti. Ingat lagi Mak Ajah?
Kalau di Mesir orang panggil kita Sidi. Kenapa Sidi? Sayyidi. Kalau Siti, Sayyidati, ya, tu ilmu tu catatnya. Satu hari dia buat mahligai dengan tanah liat. Jadi Khalifah Harun al-Rashid sangat menyukai ulama-ulama, nah, termasuk isteri beliau. Jadi kata Siti Zubaidah, ya Bahlul, nah, hang buat apa? Buat ni, buat rumah ni lah, buat mahligai ni lah. Ni orang jenis orang luar benduit, ya. Kalau saya nak beli boleh ya? Boleh? Hang nak jual berapa? Saya nak jual 10 dirham. 10 dirham. 1 dirham sekilo daging. Sekilo daging sekarang berapa? Ambil mudah-mudah lah, RM30 boleh. Bermakna dia pun bagi duit 300 lah waktu tu, lebih kurang. Bawa balik ke istana. Jadi Khalifah Harun al-Rashid tengok, dia pun saja gurau, bukan nak memperli. Kata Khalifah Harun al-Rashid, adalah orang tu, adakah patut dia guna duit banyak beli benda hak tak ada faedah apa lah. Dia nak perli siapa? Isteri dia kan. Malam tu Khalifah Harun al-Rashid sendiri bermimpi berada di satu tempat yang sangat luas, cantik, indah, tenang, permai, dan di situ ada satu mahligai besar. Mahligai itu ditulis di atas tu, mahligai ini milik Siti Zubaidah. Siapa? Isteri dia kan. Dia pun nak masuk, dia ditahan pengawai. Tak boleh masuk. Saya suami pemilik ini. Naam, you are her husband but not the owner of this palace. I not juga tak boleh, nak juga tak boleh. Akhirnya tak boleh masuk. Sampailah dia terbangun. Bila dia terbangun, tuan-tuan rasa siapa the first dalam memori dia? Siapa? Muhammad Al-Bahlul. Pagi-pagi awal jumpa, ya Muhammad Al-Bahlul, labbaik ya Khalifah. Saya rasa saya nak belilah mahligai kamu. Hang jual ke? Jual? Dia kata jual. Orang lupa benda. Jual? Hang nak jual berapa? Saya nak jual 10,000 dirham. Semalam 10 dirham. Hari ini naik 10,000 dirham. Baik, kata Khalifah, pasal apa mahal sangat? Semalam baru 10 dirham, hari ini dah 10,000 dirham. Tengok, nak tunjuk beliau ahli firasat ni. Dia tak tahu pun, Khalifah Harun al-Rashid tak cerita pun cerita mimpi dia ni. Dia kata lagu ni, semalam hang dengar saja kan, hang dengar saja mahligai ni kan, malam tadi hang tengok sungguh-sungguh. Dia kata memang sungguh dia tengok kat mana? Dalam mimpi. Sebab itu Nabi sebut, ittaqu firasatal mu'minin fa innahum yanzuruna bi nadratillah. Jaga-jaga dengan firasat orang mukmin, sebab mereka melihat dengan pandangan Allah. Masya Allah, luar biasa kan. Apabila seseorang gila sungguh walaupun sebentar pada pertengahan hari di bulan Ramadan, maka hukum puasanya menjadi batal, dan tidak sah juga puasanya anak kecil yang belum mumayyiz, iaitu yang belum boleh makan, minum dan istinja sendiri. Dibagi makan pisang dengan najis, dia pun ambil pisang. Jangan dulu. Jangan rasa dia sudah mumayyiz, belum tentu. Takut nanti dibukanya pisang, dicoleknya najis. Sebab itu mumayyiz dia kena sabar. Kita bagi najis, bagi pisang, dia pun ambil pisang. Alhamdulillah, dah mumayyiz anak saya. Tengok-tengok dah separuh najis dicoleknya. Jangan, dah buka puasa ni kan. Suci daripada haid dan nifas. Haid dan nifas dalam kategori hadat besar, hadat kecil. Hadat besar, kita mengaji hadat ada dua, satu hadat besar, satu hadat kecil. Kenapa disebut hadat besar dengan hadat kecil? Disebabkan dua perkara. Satu, tanggungjawabnya besar atau kecil. Yang kedua, pantang larangnya besar atau kecil. Kencing, hadat besar, hadat kecil. Kencing, kalau sebelah kucing kita panggil kemih. Orang Banjar kemih juga kan. Hadat besar, hadat kecil.
Hadas kecil, berak. Berak, air besar. Jangan keliru dengan besar airnya tu. Tetap dia kecil. Kentut kecil. Sebab itu tanggungjawabnya kecil. Perlu mandi hadas. Mandi hadas. Jangan kalau begitu 5 kali. Kentut mandi hadas. Tanggungjawabnya kecil. Macam mana? Ambil uduk je. Berak, ambil uduk saja. Tanggungjawabnya kecil. Dan pantang larangnya kecil. Contohnya, orang yang terbatal uduk, kentut ataupun berak whatever, pantang larangnya tak, maksudnya tak besar. Boleh tak dia lalu ke dalam masjid, orang yang tak beruduk? Boleh. Boleh tak menyentuh Quran? Menyentuh Quran tu khilaf ulama, sebab la yamassuhu illal mutahharun. Kebanyakan ulama sebut tidak boleh, termasuk dalam tafsir Khazin, tafsir Jalalain dan sebagainya. Taib, orang yang haid, orang yang tak berwuduk tadi kan hadas kecil, boleh tak bersama dengan isteri? Boleh tak bersama dengan isteri? Boleh. Bersama dengan suami? Boleh. Tapi orang yang haid boleh tak duduk dalam masjid? Tak. Lalu pun kalau dikhawatiri jatuh darah tu pun tak boleh. Pantang larangnya besar. Sebab itu hadas besar, hadas kecil, kenapa disebut begitu? Sebab satu, tanggungjawabnya besar atau kecil. Yang kedua, pantang larangnya besar atau kecil. Dobitnya supaya kita dapat ilmu-ilmu yang baik daripada guru-guru kita, ulama-ulama yang mengajar kita. Bukan saya, bila saya sebut ulama ni, guru bukan saya merujuk pada guru saya yang mengajar saya tu, maksudnya. Disyaratkan bagi wanita untuk tetap suci selama menjalani ibadah puasa. Sebelum itu, muslimat tolong dobit dahulu. Kita pun sama juga. Nak tahu haid, nak tahu nifas, wiladah, istihadah, tak boleh tak. Kena tahu haid. Sebab haid tu punca nak tahu. Paling kurang nak tahu haid ini 5 rumus. Paling kurang. Muslimat catat ni, ni wajib. Muslimin pun elok juga. Walaupun tak wajib, tapi fardu kifayah. Kita suami, kalau kita tak pandai bab haid ini, wajib kita datangkan ustaz untuk datang ke rumah mengajar anak isteri kita haid. Kalau tidak, wajib kita bawa mereka pergi ke ustaz-ustazah yang mengajar haid. Atau wajib kita bermusafir mencari guru yang pandai haid itu untuk kita ajar balik. Jangan, do not take it for granted. Kalau tidak, sembahyang batal begitu sahaja. Jadi ulama kata dalam banyak-banyak haid ni memang dia complicated. Nak tahu istihadah dan sebagainya. Hafal 5 rumus ni dulu. Hafal 5 rumus ni. Tak ada ni. Tak apa Bang Haridin, tak apa. Takut masa ni. Nanti kalau saya perlu turun, kalau saya perlu ni minta Bang. Hafal ni 5 rumus ni dulu. 1, hendaklah tidak kurang daripada 24 jam ataupun sehari semalam dalam masa 15 hari. Dalam masa 15 hari tu, darah tu keluar tak kurang 24 jam. Kumpul-kumpul lah. Contohnya kalau satu hari keluar 1 jam, boleh dipastikan 1 hari 1 jam. 15 hari berapa jam? 15 jam kan, itu kurang daripada 24 jam. Darah tu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Katalah setiap hari keluar 3 jam. 3 darab 15 berapa? 45 kan? Lebih tak 24 jam? Lebih, bermakna darah tu darah haid. 1. Yang kedua, hendaklah darah itu keluar tidak lebih 15 hari dan malam. 15 hari dan malam. 15 hari dan malam. Haid tidak ada kena mengena dengan tarikh. Haid tidak ada kena mengena dengan tarikh, tetapi hari. Tolong diingat. Bukan 1 hari bulan keluar haid. Tidak semestinya. Mungkin hari pertama bagi orang itu adalah 15 hari bulan. Sebab itu saya sebut tadi, haid tidak ada kena mengena dengan tarikh, tapi berkena mengena dengan hari. Yang kedua, tidak lebih daripada 15 hari dan malamnya tu. Katalah dah dipastikan tadi, setiap hari keluar 2 jam contohnya. Contoh, hari yang
mana-mana hari 1 sampai 15 sama ada keluar berterusan atau keluar sikit-sikit, itu namanya haid. Itu namanya haid. Nanti kalau kita tahu hukumnya senang, sembahyang tak wajib, puasa tak wajib, boleh kita tahu tu. Tapi jaga, kalau esoknya kalau esoknya 16 keluar lagi darah, apapun warnanya, apapun baunya, macam mana pun rasanya, panas ke macam mana, darah itu darah apa? Istihadah. Bila darah istihadah, tahu kita hukum istihadah. Cuma nak sebutkan sikitlah untuk yang muslimat kat sini. Siapa yang istihadah memang ada hukum hakam tertentu. Tolong diingat. Apa dia? Lepas ni saya cerita istihadah. Supaya jangan keliru. Yang ketiga, hendaklah di antara dua darah haid itu diselangi dengan 15 hari bersih. Di antara dua haid, 15 hari bersih. Haid pertama dengan haid kedua, dia mesti senggang 15 hari. Itu rumus tu. Akan ada mungkin permasalahan. Contoh, katalah setelah dia haid, dia bersih 10 hari, kemudian keluar darah 10 hari. Sedangkan rumus kita yang ketiga tadi, hendaklah in between dua haid diselangi dengan 15 hari bersih. Permasalahan sekarang, 10 hari bersih, 10 hari keluar darah. Darah yang 10 hari itu macam mana kita nak tahu istihadah ataupun haid? Caranya rumus yang nombor 3 tadi. Jadi kita katakan antara dua haid hendaklah diselangi dengan 15 hari, kan sudah bersih 10 hari. Masalahnya 10 hari lagi tu keluar darah. Macam mana? Ambil 5 darah yang pertama. Pada hari yang the first 5 days tu, ambil, masukkan ke dalam suci. Walaupun dia darah, kita nak masukkan rumus tu. Yang ke-6 onwards, itu mungkin darah haid. Mungkin darah haid. Tapi nak kena cek yang pertama tadi balik. 15 balik, 24 jam balik, dia panjang sikit. Yang keberapa dah? Yang keempat, bukan darah nifas. Darah nifas tu bukan darah haid lah. Darah nifas tu apa? Darah yang keluar setelah beranak. Bila beranak tu namanya wiladah. Setelah beranak tu, darah yang keluar tu. Kenapa disebut darah nifas? Sebab dia bawa nafas. Dia bawa baby tu. Baby tu kan bernyawa, nafas. Sebab tu disebut darah nifas. Yang terakhir, hendaklah budak itu berumur 9, paling kurang perempuan. Lelaki jangan bingung. Lelaki tak ada haid, lelaki tu. Yang perempuan hendaklah dia berumur paling kurang 9 tahun hijrah. Paling kurang 9 tahun hijrah. Tahqiq lagi ataupun kurang 16 hari. Kurang 16 hari. Hendaklah dia berumur paling kurang 9 tahun hijrah ataupun 16 hari sebelum 9 tahun hijrah. Harus kita tahu ini. Buat dhabit dahulu. 1 tahun hijrah sama dengan 354 hari 8 jam 8 minit. 354 hari 8 jam 8 minit. Kalau 1 tahun Masehi 360 lah. Ini 354 hari 8 jam 8 minit. Jadi budak tu begini. Paling kurang umurnya 9 tahun hijrah, tolak 16 hari. Tolak 16 hari. Ni perlu pada whiteboard sikit ni. Silakan tolong sekejap. Bagi nampaklah yang nombor 5 tadi. Boleh diulang? Pertama sekali, hendaklah darah itu keluar tidak kurang 24 jam ataupun sehari suntuk. Dalam masa berapa hari tadi? 15 hari. Yang kedua, hendaklah dia keluar tidak lebih daripada 15 hari dan malamnya. Yang ketiga, hendaklah diselangi berapa belas hari bersih? 15 hari. Yang keempat, ia bukan darah nifas. Dan yang terakhir, hendaklah berumur paling kurang 9 tahun hijriyah. Tolak 16 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebut rumus nombor 5 sahaja ya. Kita sebut tadi paling kurang 9 tahun hijrah ataupun tolak
plusnya tolak 16 hari. 16 hari. Katalah hari ini hari yang ke-29 Ramadan. Hari yang ke-29 Ramadan. Yang hairan hari ini adalah genap anak kita berumur 9 tahun. Kalau ada mic, siapa yang ada marker kan, boleh pinjam sekejap. Bagi nampak, saya pun lupa bawa marker tadi. Pen banyak dalam tu. Permanent ke whiteboard ni? Whiteboard. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terpadam dah. Ni banyak menulis ustaz kita ni lah, habis ni, tercabut habis. Masya Allah, ni besar pahala ni. Ni boleh wasiat ni. Kalau meninggal esok, tolong bawa pen ni kubur sekali. Ini tanda ni habis tercabut lah. Tak pernah tengok lagi anak dalam dunia macam ni lah. Masya Allah. Anak banyak mengajar, tapi tak pernah sampai licin sampai aluminium macam ni. Ni boleh wasiatnya Syekh. 9 tahun. Masya Allah. Cantik Refill ke ni? Refill Masya Allah. Allah besar pahala Syekh kita ni lah, sebab semua nampak. Yang tak nampaknya apa? Orang tidur. Maaf. Tak apa. Biasa kita letih. Tok Syekh ni pun kalau duduk dekat situ, mungkin dia 5 minit awal dah tidur dah. Kerana dah bercakap macam ni, tak boleh nak tidur. Katalah anak kita 29 Ramadan ni genap dah 9 tahun. Tapi masalahnya 20 sejak 20 hari bulan hari tu dah keluar darah dah. Ini bulan Ramadan. Sejak 20 hari tu sampai sekarang dah keluar darah. Sejak 20 hari, bukan 20 hari bulan. Kalau 20 hari ni berapa bulan ni? 9 kan? 9 Ramadan. Macam mana nak hukumkan darah ni haid ataupun tidak? Di rumus ni tadi paling kurang 9 tahun tolak 16 hari. Kan hari ni hari ke-29, tolaklah 16. Yang penting tahun dululah, tahun 9 tahun Hijriah tolonglah, bukan 9 tahun Masehi. Kita kalau ikut Hijriah memang umur kita lebih sedikit. Jadi tolak 16 berapa? 3, tolong saya matematik saya kurang ya. Betul 13. Sini 13 ya. Daripada hari ke-13 sampai kat sini itu dikira sebagai haid. Hari ke-13. Jadi 9 nak sampai ke-13 berapa hari? 4 kan? 4 Darah ni namanya darah apa? Istihadah. Ini kan 13. Ini kan 3. Haid ni kan, dia perlu berapa hari lagi untuk pastikan itu darah haid? Berapa perlu hari lagi? 2 hari lagi. Sebab kan dia paling panjang 15 hari dan malamnya tu. Dia perlu lagi hari ke-20, katalah 30 Ramadan, 1 Syawal. Inilah 1 Syawal last yang dikatakan sebagai darah haid. Last haid. Kalaulah 2 Syawal dia keluar, darah ni darah apa? Istihadah balik. Itu ringkas-ringkas je. Dia ada lagi yang detail lagi, mohon maaf Subhanallah, dah pukul 12.10 dah ni. Kita lajukan. Disyaratkan bagi wanita untuk tetap suci selama menjalani ibadah puasa. Apabila didatangi darah haid atau nifas, maka hukum puasanya menjadi batal dan wajib qada puasa. Adapun jika dia suci dari darah haid dan nifas pada pertengahan hari, maka disunatkan baginya untuk menahan diri dari makan, minum dan lain-lain yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari. Dhabit dekat situ imsak. Dhabit dekat situ imsak. Imsak ni ada 3 pengertian. 1, imsak yang kita berhenti makan sebelum subuh. Itu hukumnya sunat. Ada tak imsak zaman Nabi? Ya, ada.
Kenapa? Nabi selalu berhenti sebelum subuh. Kadarnya berapa? Kadar bacaan 50 ayat. Bermakna approximately 20 minit sebelum subuh Nabi dah berhenti. Itu namanya imsak. Ada tak perbuatan imsak? Ada. Cuma istilah imsak tu belum ada zaman Nabi. Itu baru diwujudkan oleh ulama selepas itu. Siapa yang wujudkan? Ulama, fuqaha. Bermakna kita terima, bukan sebarangan. Satu. Yang kedua, imsak maksudnya denda. Imsak maksudnya denda. Contohnya malam tadi tak niat puasa Ramadan. Punyalah panjang waktu maghrib sampai subuh pun tak niat juga. Punyalah senang, bukan berpeluh-peluh berniat tu. Niat dalam hati terus, esok terus puasa, itu juga niat. Malah kalau bangun untuk makan minum tak berniat pun, memang esok tahu Ramadan, itu juga dikira sebagai niat. Nah, cukup. Tak juga macam tu, tu kena denda lah orang tu. Macam mana? Esok paginya walaupun dia tidak berpuasa, dia imsak. Jangan makan dengan minum. Imsak yang ketiga yang inilah. Untuk ni lah, untuk Kak Azhar, Latin semua, adik-adik haid tu bersih zuhur. Bersih zuhur. Ya, macam mana? Puasa tak waktu tu? Macam mana nak puasa subuh tadi? Tak. Nah, dah masuk waktu zuhur. Jadi kerana itu sunat imsak lah. Maksudnya sunat tidak makan. Tapi yang ini ringan sedikit, bolehlah makan sedikit. Tapi sunat kalau tak makan. Nah, cuma tolong diingatlah adik-adik, yang mak adik dah tahu dah ni. Nah, kita tak tahu juga macam mana kalau bersih daripada haid waktu asar, kena qada solat zuhur. Kalau bersih waktu isyak, kena qada solat maghrib. Kalau bersih solat kalau bersih waktu maghrib, kena qada maghrib. Kena qada maghrib. Jangan qada subuh dengan jangan qada isyak dengan maghrib. Sebab maghrib saja, isyak nanti macam biasa juga. Yang lain pun kena qada juga. Kemudian diingat satu lagi, yang istihadah tadi tu, sebelum saya lupa, yang istihadah tolong diingat, muslimatnya yang berpuasa, dia istihadah tapi puasa, tolong diingat, kapas itu jangan diletak di dalam itu. Kalau diletak di dalam itu membatalkan puasa. Macam mana? Letak di depannya sahaja, kemudian letak kain dan sebagainya. Satu. Yang kedua, untuk ambil wuduk mesti masuk waktu dulu, tak boleh earlier than the actual time. Orang yang istihadah, satu. Yang kedua, orang yang salisul baul, orang yang selalu kencing tak lawas, dua. Yang ketiga, salisul rih, keluar angin bot depan belakang. Orang sebegini ni ambil wuduk tak boleh awal, dia macam tayamum juga, masuk waktu baru ambil wuduk. Yang ketiga, apa ketiga dah? Yang ketiga, dalam berwuduk tolong diingat orang yang tiga kategori ini. Satu, salisul baul, maksudnya kencing tak lawas. Yang kedua, salisul rih, yang buat tadi angin tadi. Yang ketiga, istihadah, dalam istilah mereka dipanggil sebagai daimul hadath. Daimul hadath, orang yang selalu berhadath. Kalau berwuduk tak boleh berwuduk nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, tak boleh. Kalau keluar angin waktu solat, batal. Kalau keluar air waktu solat, batal. Kalau keluar darah waktu istihadah, waktu solat, batal. Sebab dia sebut nawaitul wudu'a, terbatal wuduk tu. Tapi dia tak sebut listibahatis solah. Tolong diingat tiga perkara ni. Dia wajib sebut nawaitul wudu'a, mesti macam tayamum juga. Nawaitul tayammuma listibahatis solah. Wuduk pun sama, nawaitul wudu'a listibahatis solah. Kalau tak sebut begitu, batal wuduk dia. Boleh tolong diingat ni benda penting. Kalau tidak, batal wuduk dia. Saya tak ada masa nak tulis, mungkin malam esok. Siapa yang ada beli buku saya, buku tu Misbahud Duja. Misbahud Duja, saya syarah di situ panjang. Misbahud Duja. Tak tahu. Ada buku saya namanya Misbahud Duja, tak tahu? Sudah bulan lepas keluar.
Malam esok saya tunjukkan buku tu, Syarah Safinatun Najah. Ustaz-ustazah bagus miliki buku tu untuk mensyarahkan Safinatun Najah. Ya Allah, sebenarnya saya nak baca panjang malam ni. Saya berhenti. Mari kita habiskan dulu berpuasa ni Puasa pada waktu yang diperbolehkan berpuasa baru sah. Maksudnya adalah mengetahui bahawa hari tersebut bukan termasuk hari-hari yang dilarang untuk berpuasa seperti hari raya Aidil Fitri. Ada 5 hari yang tak boleh berpuasa sepanjang tahun. Apa dia? 1, 2 hari raya. Hari raya Aidil Fitri dengan hari raya Aidil Adha. Yang ketiga, yang lagi 3 macam mana? Hari-hari tashriq. Bukan tashriq, tashriq. Apa dia? 11, 12, 13. Kenapa dia sebut tashriq? Tashriq, matahari keluar, panas. Itu saja. 5 hari itu saja. Lain daripada itu silakan untuk berpuasa. Kalau orang kata saya berpuasa sepanjang hari, saya berpuasa setiap tahun, sepanjang tahun, setiap hari, sah. Orang itu tak mengaji fiqah. Paling kurang 5 mesti tak boleh. Baik, saya nak tunaikan janji saya. Jadi saya berhenti dekat sini. Syarat-syarat wajib puasa kita sambung malam esok insya-Allah. Ada 15 minit, saya usahakan untuk jawab. Yang ini saya pause dulu Ya Taibah ni saya yakin ada kawan-kawan kami nanti akan menulis dalam artikel yang untuk menjawab ya Taibah ini. Saya tak nak jawab sekarang. Kalau saya jawab sekarang panjang. Itu saya masuk dalam ni. Saya mohon maaf yang ini banyak, saya random saja. Daripada atas ni saya buka saya tak tahu mana satu yang dah hantar awal, tapi yang pasti yang Abang Haji hantar tadi itu paling bawah sebab dia hantar macam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi tulisan Jawi, suka saya. Saya pergi umrah pada 10 akhir Ramadan, tapi dari Malaysia pukul 5 pagi. Penerbangan makan masa lama 8 lama dari Malaysia. Dia ada tak nak panah ni. Saya pergi umrah pada 15 ke 10 ni? 15 ya. Kalau 10, gitu. 10 akhir Ramadan, tapi penerbangan makan masa lama dari Malaysia pukul 5 pagi sampai Makkah pukul 9 pagi, lebih kurang 15 jam puasa. Bolehkah saya tak puasa tapi saya buat umrah terus? Berdosakah saya? Tak berdosa. Dia sebenarnya orang musafir ni tak diwajibkan berpuasa, tapi wa antasumu khairul lakum, kalau kamu berpuasa lebih baik. Itu jawapan dia. Saya jawab ringkas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jawi lagi. Islamualaikum. Nanti betulkannya Assalamualaikum. Islam ke atas kamu ya, I'm Muslim. Kalau Assalamualaikum, peace be upon you, then I will reply, peace be upon you too. Waalaikumsalam. Kalau ni Islamaalaikum, what? You think I'm not Muslim? Gurau saja. Ni tersilap alif lam. Mohon maaf, satu lagi, kalau kita bermesej jangan tulis assalam lah, ataupun salam, jangan. Syekh kami Syekh Nuruddin ditanya, dia kata saya pun tulis salam juga. Boleh kalau ketika tulis salam niat assalamualaikum. Tapi kalau boleh jangan tulis salam, jangan tulis assalam, sebab assalam tu nama Allah. Jadi tulislah Assalamualaikum. Tak apa, letih sikit, pahala besar tu. Assalamualaikum. Saya kalau orang bagi mesej WhatsApp salam, saya akan jawab Waalaikumsalam. Saya akan jawab begitu, sebab barulah lengkap. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di samping niat kita lah. Tapi hari itu pernah tertulis Waalaikumsalam, sebab dia punya L tu dah, dia punya button L tu dah rosak. Waalaikumsalam, dan ke atas kamu racun. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Waalaikumsalam, dan ke atas kamu salam sejahtera. Kalau waalaikumsalam dan ke atas kamu racun, Masya Allah, tak faham tak, memang sam tu maksudnya racun. Ustaz, bagaimana caranya untuk memberi nasihat kepada orang yang lebih tua
dewasa daripada kita dalam hal puasa atau solat yang selalu mereka tinggalkan. Terima kasih sama-sama. Caranya ialah kalau kita tak mampu buat, cari orang yang dia hormati. Mungkin tok wan, mungkin nenek dan sebagainya. Tapi the best siapa? The best ialah ustaz. Kalau ustaz tu ceramah, datang dulu. Sebelum ustaz tu buka kitab, ustaz boleh tak ustaz selitkan nanti orang tua dah berusia umur tak eloklah begini-begini, itu paling bagus. Saya selalu nasihat begitu, ambil peluang. Contoh dalam ramai-ramai ni kan, sebab kalau ustaz bercakap insya-Allah orang dengar. Tapi kalau kita bercakap sebagai isteri nak nasihat suami, mohon maaf ya, kadang-kadang suami ni ada ego sikit. Tapi bila ustaz bercakap, no point. Dia dah no point dah. Begitulah. Jangan begini. Kalau orang tu nampak keegoannya, jangan selalu sangat menegurnya. Tegur sikit-sikit saja. Kemudian suruh orang yang dia hormati untuk menegurnya. Boleh atau tidak wanita yang uzur masuk masjid tidak masuk ke ruang solat utama? Apa tujuan dia masuk? Masjid ni pun ada khilaf di kalangan ulama. Sebab kalau guru kami Syekh Nuruddin, mana-mana tempat solat itulah dia yang dikatakan masjid, kecuali tempat tu memang dewan. Tapi dewan dipakai untuk solat, itu tidak mengapa. Macam dewan di bawah ni. Jadi ataupun dewan tepi-tepi. Sebahagian ulama mengatakan boleh di tepi-tepi yang bukan dewan solat. Tapi sebahagian guru kita kata tak boleh juga. Sebab apa? Sebab dia dianggap sebagai masjid. Kecuali dewan betul-betul. Macam dewan macam ni lah. Ni tidak mengapa. Baca doa tolak bala sambil kedua tangan tapak tangan ditelangkupkan. Itu je. Tak ada soalan, gitu je. Nombor 2, baca doa tolak bala sambil kedua tapak tangan ditelangkupkan. Ya, saya baca. Habis. Mana soalannya? Saya tahu soalannya boleh ke tak. Hukumnya boleh. Sebab pernah riwayat Nabi ketika Nabi berdoa, Nabi buat tangan sebegini. Pernah cuma saya tak ingat riwayat tu. Nabi pernah berdoa tangan begini. Riwayat ini riwayat yang kuat. Sebab itu ulama katakan Allah bukan di langit. Bagi orang mengatakan Allah di langit sebab bila kita berdoa tangan di atas. Kita pun fikir, logik juga kan. Tapi kita tak pernah berdoa sebegini. Kalau di kampung saya sampai sekarang, kalau orang tua kan, Allahumma farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li abdihi wa yaghfir wa yarham. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim, idfa' annal bala wal waba wal qahta. Semua sekali. Memang ada sebegitu, ada riwayat. Hence siapa yang kata Allah di langit because of like this, macam mana, what is your command then? Ketika Nabi buat macam ni, apakah Allah masuk dalam bumi? Kalau Allah masuk dalam bumi, itu takhayyur, sekejap di atas, sekejap di bawah. Atas bawah itu adalah maqalat apa tu? Kita mengaji dalam sifat 20. Aina, atas bawah kanan kiri. Tak, Allah bukan begitu. Maksudnya itu adalah Arab. Bila Arab kena pada apa? Makhluk. Allah bukan makhluk. Boleh buat macam ni. Malam esok saya bawa ada satu kitab yang kata tangan begini macam tu. Kalau saya sempat, sudah tadi 5 minit, saya mohon maaf kalau tak sempat yang ini. Malam esok kita jawab. Ni bijak ni. Sebab 4 soalan, 5 soalan. Bila mana kita belajar banyak mazhab, kita dapat banyak pengetahuan dan dari sudut pengamalan jadi akan timbul isu pilih yang mudah. Persoalannya orang akan kata kita bermudah-mudah dengan hukum penyelesaian. Betul. Bukan begitu. Ini banyak ini. Mudah kita. Betul. Memang mudah soalan. Tapi jangan bermudah-mudah. Sebab itu dalam Islam haram talfiq. Talfiq tu haram. Campur aduk mazhab. Dan kita ambil yang mudah-mudah. Ini sebut mudah ni. Namanya tatabbu' ar-rukhs. Yang ni mudah. Bersentuh laki perempuan tak batal. Mazhab Hanafi. I nak ambil ni lah. Tapi dalam mazhab nanti solat, I tak tahu yang lain. Cuma I tahu mazhab Syafi'i. Batal solat dia tu. Sebab dia dalam satu qadiyah. Wuduk dengan solat mesti sama-sama. Wuduk sah baru sah solat dalam mazhab Syafi'i. Dia tadi wuduk dia sah. Sebab dia ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi secara mutlak pegang laki dengan perempuan tak berlapis, hukumnya
tak batal. Mazhab Maliki pegang kalau bersyahwat baru batal. Sebab itu kalau salam dengan nenek, tengok dulu syahwat tak syahwat. Kalau tak syahwat silakan, kalau bersyahwat jangan. Jangan nenek zaman sekarang ni. Mohon maaf, gurau saya gurau tapi pendapat mazhab begitu. Mazhab Syafi'i syahwat tak syahwat batal, tapi syarat satunya bi ghairi haitin, dengan tidak berlapin. Mazhab Hambali sama juga. Kita pun ambil dalam bab ni saya nak yang ini tak boleh. Dalam satu qadhiyah tak boleh, dalam bab yang lain boleh, silakan. Kalau orang itu musafir dan dia solat maghrib dan isyak dalam waktu maghrib, apakah boleh jika dia terus untuk buat tarawih? Boleh. Soalannya bagus ni. Kan dia jamak takdim tadi, isyak dengan maghrib. Dia pun sembahyang jamak takdim. Jadi boleh tak terus solat isyak? Jawabnya boleh. Walaupun isyak nanti masuk belum lagi ni, tapi dia sudah jamak takdim. Boleh untuk orang musafir. Jelas ni, walaupun belum masuk isyak yang betul untuk solat tarawih, dia telah takdimkan solat isyak itu fardu. Ini kan pula sunat. Fardu pun boleh, ini kan pula sunat. Selepas saya ambil wuduk dan saya masuk surau, selepas tu saya perasan tapak kaki saya ada kesan nasi. Nasi ke najis ni? Itu perbezaan yang sangat ketara tu. Ini nasi, N-A-S-I, nasi kan? Adakah kena basuh kaki saja atau kena start semula? Semulanya selepas saya ambil wuduk dan saya masuk surau, selepas tu saya perasan tapak kaki saya ada kesan nasi, N-A-S-I. Adakah kena basuh kaki saja atau kena start semula? Basuh saja. Basuh saja. Kalau najis sekalipun basuh saja. Najis sekalipun basuh saja. Cuma najis tu kalau bawa dalam solat batal. Kita bawa najis, tapi kalau najis sekalipun terpalit kat situ, basuh saja. Tak mengapa. Macam mana dengan situasi ini? Dia haid pada jam 2 petang, lepas tu 9 malam, lepas tu 5 pagi. Adakah itu cukup sehari semalam 24 jam? Dia haid? Tak, dia tengok bukan yang kita kira begini, yang 24 jam ni begini, bukan sehari itu, 24 jam ini dalam masa 15 hari kumpul-kumpul. Ini payah nak macam ni. Saya pula yang kalkulat, malah saya kalkulat sendiri saya ambil kurang sikit Saya waktu mengaji kami dengan guru saya tak sebutlah, dengan senanglah dengan Syekh Nuruddin, janganlah beliau dengar. Waktu kami belajar bab fiqah, kan ada zakat kan mengaji. Kalau ada kambing tu ada labun, ada anak dia, ada al-labu'ah. Kambing ni kalau 40 ni berapa, kalau labun ni berapa, kalau labu'ah lagu ni. Saya selalu tunduk. Kalau Syekh tanya, kalau labun banyak ni, labu'ah banyak ni, kalau ni berapa? Tunduklah saya. Selalu orang lain jawab, saya lambat jawab. Matematik kurang sikit. Mohon maaf, dah nak buat macam mana? Yang ni tadi jangan suruh saya kalkulat. Jadi yang penting begini, 15 hari itu adakah cukup 24 jam ataupun tidak? Macam mana kira sendiri? Hari ini jam ni kepada jam ni rekod. Ini jam ni rekod, manalah tahu satu hari itu keluar setengah jam. Hari esoknya keluar 3 jam. Masya Allah, keluar saja. Kalkulat sendiri. Jangan suruh orang lelaki kalkulat. Keluar darah jam ada lagi ni. Keluar darah jam 2 petang, lepas tu 5 petang. Lepas tu tak keluar dah. Adakah itu haid? Tengok dulu yang tadi. Rumus tadi, mana saya nak jawab? Tak. Bukan begitu. Tak ikut rumus tadi. Belum tentu lagi ni. Ini baru hari pertama. Soalan pertama, soalan kedua, hari kedua, belum lagi, panjang lagi tu. Bukan, saya rasa mungkin yang tanya ni adik, mungkin adik itu masih keliru lagi. Bukan sehari itu dia. Yang dikatakan 24 jam itu sehari, memanglah sehari 24 jam kan. Dalam masa 15 hari. Saya mohon maaf ya, pukul 12.30 saya kena berhentilah supaya kita tahu jam, maksudnya pengajian kita sampai 12.30. Ini esoklah saya jawab laju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Nawaitu Shaum Ramadan ada lagi tak? Oh gitu.
Adalah saya punya ni. Kalau kesempatan saya bawa malam esok, kalau ada lah. Kalau tak ada, saya mohon maaf, hari Isnin lah pejabat buka. Kitab Minhajul Lu'lu'. Al-Lu'lu' wal Marjan tu betul ke hadis dia tidak tepat? Macam mana ni? Macam kalau Al-Lu'lu' wal Marjan, siapa kata tak tepat tu? Itu Sahihul Bukhari dan Muslim. Sangat tepat kalau Al-Lu'lu' wal Marjan. Tapi kalau Minhaj Al-Lu'lu' wal Marjan, saya tak pernah dengar lagi lah. Minhaj Al-Lu'lu' wal Marjan yang saya hafal. Yang saya hafal sekarang kitab tu namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Apa yang diittifaqkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim sah, semuanya adalah tepat. Hadirin, itulah cukup saya untuk malam ni. Saya mohon maaf. Malam esok saya akan berusaha untuk habiskan yang risau. Ni saya akan baca. Malam esok mungkin saya ambil masa sikit lah untuk jawab ini, dalam setengah jam begitu ya. Teruskan siapa ada soalan dengan risau. Ini akan dijawab semuanya. Mohon maaf, kita berhenti kat sini dulu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jama'ah wa syauqa ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.